Dua jenis ubat yang kita bagi. So nak pregnant ni bukan sekadar kena bertelur, tetapi korang kena juga ada dinding rahim yang cukup saiz dia. Berapa saiz dia ni? Korang nampak tak? Korang nampak tak? 4 je. 4 je tak boleh nak lekat. Implantasi tak berlaku. Kalau period tak mai sampai 2 bulan, kenapa? Kena check, kena buat hormon test, kena buat scan untuk tengok PCOS. Kalau tebal okey, kalau tebal okey ke? Tebal kena ada minimum 8 ke 12. Tak boleh tebal sangat, tak boleh nipis sangat. So kalau 4 macam ni dia nipis korang. Tipis. Jadi punca dinding rahim nipis ni banyak sebabkan klomid, sebabkan hormon rendah estrogen, sebabkan beberapa faktor lain lah. Jadi korang boleh nampak kat sini dinding rahim nipis, dia tak boleh pregnant. Okey, dia tak boleh pregnant walaupun dia ada telur korang. So telur ada tapi tak lekat. Telur ada tapi tak lekat. Jadi kita nak berapa saiz? Kita nak 8 ke 12. 8 ke 12. Itu yang paling penting sekali yang korang kena dapatkan. Nampak ya? Nampak ya kat sini?